Ustaz-ustaz lain dia tak terasa hati, terasa. Dia tengok ayah-ayah duduk macam tadi tu, ustaz-ustaz yang duduk depan ni tak terasa hati, terasa. Tapi tak terkeluar di mulut mereka nak bercakap. Lalu sangka baik, pasal apa ustaz-ustaz tu tak bercakap terus kat kami? Sebab mereka wakil dekat Ustaz Muhammad James suruh tolong abang. Datang majlis ilmu jangan bawa sombong. Sombong tinggal kat luar. Sebab kalian duduk depan saya sebagai murid. Tak nak duduk sebagai murid, nak bawa sombong, silakan keluar. Ustaz, tak hikmah langsung, tak ada kelembutan langsung. Tak, hikmah pendakwah lemah lembut dan sabar. Saya ulang, hikmah pendakwah lemah lembut dan sabar. Saya datang bukan sebagai pendakwah. Saya ulang, hikmah pendakwah lemah lembut dan sabar. Saya datang bukan sebagai pendakwah. Saya datang sebagai guru. Hikmah guru mendisiplin dan mengadabkan para murid. Saya ulang, disiplin dan mengadabkan para murid. Setuju? Mengadabkan para murid. Kalau saya keluar dakwah, pergi rumah ke rumah, saya ikut jemaah tabligh, saya keluar dakwah setiap bulan ke kampung-kampung orang asli, saya keluar dakwah ke street-street dakwah, berjumpa dengan non-muslim. Ketika itu hikmah saya adalah lemah lembut dan sabar. Wallahi demi Allah, saya pernah diludah ketika berdakwah. Saya paksa diri saya senyum, lemah lembut dan sabar. Kalau saya khiyak balik, ludah dia, tu bukan pendakwah, tu bangang. Faham tak ni? Tetapi bila saya datang ke sini sebagai guru, saya bukan pendakwah. Apa hikmah guru tadi? Mendisiplin dan mengadabkan para murid. Saya tak peduli siapa kalian. Hatta pernah duduk depan saya menteri, pernah duduk depan saya YB, pernah duduk depan saya Esko, pernah duduk depan saya pengarah-pengarah jabatan, pun saya layan sebagai murid sebab hikmah guru mendisiplinkan dan mengadabkan para murid. Macam mana kalian tengok Ustaz Muhammad James di hadapan kalian, macam itulah saya di hadapan baik VIP ke menteri ke Tan Sri ke Datuk Sri ke sama. Saya tak peduli siapa kalian, di saat saya duduk depan ni sebagai guru. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kita ni bila tak kena sentak sesekali jiwa kita, kita tak beringat betul. Syok tak kena sentak malam ni? Cakaplah ikhlas, syok ke tak? Syok. Dia kata, amboi lama dah tak rasa lagu ni, dia kata. Ingat, para guru ada marwah. Saya datang malam ni 9:30 pagi saya di Alustar. Kemudian lepas maghrib besok di Jitra. Lusa malam di Alustar balik, di pantai Johor. Kemudian tulat malam di Kepala Batas, Kedah. Dengan syarat yang sama, syarat nombor 1 saya bagi pada semua penganjur. Imam, dapat syarat tak? Apa syarat nombor 1? Tak boleh? Tak boleh bayar. Saya datang tidak dibayar. Labuan, Sabah, Sarawak, saya tambah syarat. Tiket kapal terbang pun saya beli sendiri. Sebab para guru ada maruah mereka. Tapi di saat saya datang, saya akan pastikan para murid duduk dalam keadaan disiplin dan adab menuntut ilmu. Tak suka, get out. Simple. Life is simple. Betul. Hidup ni keras, babe. Nak menuntut ilmu, silakan duduk. Kena marah dalam majlis ilmu dengan guru, itu biasa, betul. Anak raja besar sampai tara mana tak boleh kena marah langsung. Setuju? Sembang pandai dengan anak cucu. Oh, Tok Wan dulu mengaji, kalau cikgu pukul kat sekolah, balik habak kat mak pak tambah lagi. Sembang pandai. Ustaz bagi sentak jiwa sikit malam ni, dah bebai, tak mau main dah. Terus blacklist ustaz tu, jangan panggil.
Betul kan? Para guru, ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhlaskan hati kita. Adab yang pertama. Luruskan hati kita, ikhlaskan hati kita. Aku datang nak menuntut ilmu. Kata waliullah Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, seorang ulama daripada Tarim, Yaman, yang makamnya ada di sebelah sebuah masjid di Tarim sampai hari ini. Dalam kitab tasawufnya yang masyhur, yang berlegar di pondok-pondok di seluruh Nusantara menggunakan kitab tersebut, itu kitab Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah. Dalam fasal yang pertama katanya, wa alaika ya akhi, dan lazimkan ke atas dirimu wahai saudaraku yang menuntut ilmu, bi islahin niyah, iaitu memperbaiki niatmu, sentiasa memperbaiki niatmu, qabla an dukhulal amal, sebelum engkau melakukan sesuatu pekerjaan, wa tufakkiru fiha wa tufakkidu fiha, berfikir semasak-masaknya tentang niat itu, wa tufakkidu fiha, menghalusi niatmu itu sungguh-sungguh, qabla an dukhulal amal, sebelum engkau melaksanakan sesuatu pekerjaan. Kerana dalam hadis sahih yang dibawa hadis itu oleh Syekh atau Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang diriwayatkan oleh dua imam besar hadis. Kalau kedua-duanya meriwayatkan hadis, pasti para ulama hadis menghukumkan hadis itu hadis sahih pada martabat hadis sahih yang pertama daripada 7 martabat hadis sahih, yaitu Al-Imam Amirul Mukminin hadis Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Bu'anaful Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan Al-Imam Abu Husain Muslim, Al-Imam Al-Hafiz Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kausyas Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, yang kedua-duanya terkenal dengan gelaran Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Hadis qala, berkata Al-Imam Abu Bukhari, haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Al-Humaydi Abu Bakar bin Abdullah bin Zubair bin Isa, qala, berkata telah meriwayatkan kepada haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan bin Uyainah, qala haddatsana, berkata telah meriwayatkan kepada kami daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, qala akhbarani, telah berkata telah mengkhabarkan kepada aku daripada Muhammad bin Ibrahim bin Khalid At-Taimi, qala, berkata sami'tu, aku mendengar an Alqamah bin Waqas Al-Laythi, qala, berkata sami'tu an Umar Al-Khattab, daripada Umar Al-Khattab, wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, setiap amal itu dimulakan dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan dibalas mengikut apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya ila dunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah kerana dunia, awim ra'atun yungkihuha, ataupun kerana wanita yang hendak dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia hanya akan dapat ganjaran dunia dan wanita itu sahaja tanpa mendapat sebarang pahala. Niat. Pentingnya kita bersihkan hati kita untuk ikhlaskan niat kita hadir dalam majlis ini sebab aku nak menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu sungguh, nak mengaji sungguh. Walaupun hanya sekadar menjadi golongan mustami'an, orang yang mendengar, bukan orang yang belajar. Uhdu aliman, dalam riwayat sahih Al-Bukhari menyebut uhdu aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang mengajar ilmu. Au muta'aliman, kalau tak mampu jadi orang alim, jadilah orang yang belajar ilmu.